Salam Aidiladha buat semua umat Islam, especially buat penonton-penonton The Loopkers. Raya Haji pertama kami agak sayu kerana Michael terpaksa fly ke Belgium atas urusan kerja. Kami hanya dapat solat bersama dan makan pagi bersama. Perjauhan di hari raya bukanlah sesuatu yang mudah. Namun inilah juga satu pengorbanan buat Michael demi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Tidak kira di mana kita berada, semoga ukhuwah, kasih sayang dan keberkatan sentiasa bersama keluarga kita. Pengorbanan hadir dalam pelbagai bentuk. Ada yang berkorban masa, tenaga dan ada juga yang berkorban untuk berjauhan dengan insan tersayang. Pengorbanan seperti ini mengajar kita untuk bersabar, menerima dengan hati yang terbuka dan reda dengan ketentuannya. Namun, raya tetap raya. Mujur Michael dapat balik pada hari Jumaat itu, maka Sabtu kita plan untuk celebrate bersama kawan-kawan. So, kita dah mula slowly nak pasang kemah untuk celebration Hari Raya Haji kita. Ya Allah, hujan pula. Ini orang masih lagi memasang kemah. Good job guys. At least kat dalam ni kita dah kering. Hopefully weather besok pun elok. Let's see. Hujan. Hari ini hari yang kita buat something like open house. Menjumpa kawan-kawan untuk datang ke rumah sempena menyambut Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. So kita orang semua tengah sibuk, siap-siap kemas-kemas. Tengok Michael pun dah pasang kemah semalam and kerusi meja pun dah letak dekat luar. InsyaAllah weather pun akan bagus, so kita boleh enjoy our day today. Semalam hujan agak lebat, kena lap meja-meja ni semua ni. So kita tengok apa keadaan sekarang. Tu nak kena lap meja-meja tu pun depan tu. Letak artis deco nanti. Ini taruh artis deco putih. Tapi rasa macam ni memanjang lah. Tu dia, Michael siap beli ni. Nak tengok bola lah konon. Main karaoke pun puas hati. Hopefully jiran tak marah. Takut bising. Biasalah orang Jerman kan. InsyaAllah okey kot. Yang bagusnya rumah kita orang ni dia macam jauh dari rumah orang lain. So hopefully taklah bising sangat. So kita ready sikit dah. Agak sengit sikit kita punya ni. Sebenarnya dia agak sengit sikit. Kita ada buat pun ada orang boleh duduk dekat situ. So Alhamdulillah so far cuaca daripada weather forecast okay. So let's see. Sebelum ni nak kena letak makanan semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kau letak situ dulu, nanti aku ambil, aku pindahkan. Kita matching. Ni dia dah ada jauh ni. Dia macam Gladbach itu daripada Belgium dah sampai. Ada seorang. Kita sini-sini nanti sebenarnya pun nak balik dia lagi. Pasal dia nak hantar my daughter pergi birthday. This girl. Und dann geht man weiter und es gibt ja noch mehr Essen. So, bihun goreng semua. Tengok tetamu kita baik, bawa bihun soto lah, nasi biryani, roti jala, salad pun ada. So, semuanya makanan sihat je.
Tiba-tiba makanan sehat je. So take. Baru dia aku ingat dia bawa benda ni kau. Dessert korang lupakan ya. Dessert di sana. So kita terpaksa pindah meja. Dessert dekat sana. So saya ada buat bubur pulut hitam. And then dengan fruit sikit, kek. Ni mak-mak dessert. Bagus. Akak tu tak minum kopi, teh je. Lepas tu terjebak kopi. Habis akak punya muka skin teruk. Tu skin cantik. Makeup pun tak pekat. Makan ya, makan. Bagus. Ada orang potong. Ada orang terus potong kek dah pun. Buat apa ni? Halo. Banyak choice, makan-makan apa yang ada. Ya, kamu dianugerahkan tetamu terakhir. Baby, tengok tembamnya. Ingat tak masa terawih kan dia datang dengan perutnya. Sekarang dengan babynya. Comel. Dah mute ke belum? Tak, ini memang suara dia. Ini memang suara dia korang. Ya, orang Sabah suara sedap Okay, kita dah ada Awi in the house juga. Jangan sama dengan Awi. Hey, copyright yang apa ni? Tengok, dia dah hafal. Penonton tergamam. Penonton tergamam. Wait. You मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जाने न सोता है क्या करूँ कुछ होता है क्या करूँ कुछ होता है तुम पास आए Kenapa ada bunyi Jawa kat situ? न जाने कैसा एहसास है कुछ भी नहीं है क्या प्यार सा है क्या इस प्यार का मुझे है सनम जाने लगा कोई न जाने क्यों तुझको था है क्या कारवां है कुछ होता है क्या कारवां है कुछ होता है Betul dah kan? Ya. Menjiwai sangat ni. Belakang tiang lah. Dia lelaki pun sekarang. Laki dia kot. Dia nak feeling lah. Biarkan dia feeling. Terus. Tengok Michael dah nak pasang dah. Sehari ni dia orang tengok bola.
Lagu dia best tapi sedih lah. Wah. Ya, betul. Macam opera. Soprano. Bersulam tangis Dah tengok bola. Asal dah gol dah? Dah gol? Noah apa? Tapi Arsenal dah gol. The goal was haram. The goal was haram. Black magic. Black magic. Jangan gaduh jangan gaduh ni mak-mak tengah gosip-gosip. Jika tadi dia kata lipas, benda kecil dia cakap lipas. Itu dah jadi confused. Okey, teruskan bergaduh lipas-lipas. Sana tengah bergaduh masa bola. Ini first class. Ini first class. Ini Raya Marhain. Raya Marhain ya. Ini tengok dia. Air thousand. Dah, itu kan. Sebab senior citizen. Alamak. Sesuai lah pula. Apa ni? Marhain ni dapat rezeki. Sekarang lain. Dia kena ambil lain. Benda je bayar mahal. Apa ni? First class ni ada kos. Sambung karaoke kat dalam pula. Another chance, life's no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch a leak out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gotta stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way you hurt. Love the way you lie. Stop now, pause. Panjang gila you punya nafas. I'm super shy. But wait a minute while I make you mine. Don't even talk about it on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Comel lah Sofia. So, siapa menang? Mary. Wow, okay. Dah sokong. Arsenal pun tak nak. Okay, sekian terima kasih. Tanya Noah. Tahniah Noah. Now barulah best. Macam wayang. Ni cerita apa? World Cup pun sama start sekarang. That's nice lah. Ni apa hal ni? Sorry. Korang nak tidur sini ke? Korang tidur luar, okay? Ya, Bang Sofia. Okay, ucapan raya. Selamat Hari Raya. Nak balik Selamat Hari Raya kepada family Malaysia dan Singapura. In Singapura juga. Family korang kat Malaysia kat mana? Malaysia dekat Ya Allah. Kita dah record. Loading. Alamak. Ah. Okay, kita orang kat Johor Negeri Sembilan, kat KL je. Okay. Singapore. Yeah. Bukan Merry Christmas ya. Bukan Chinese New Year, bukan Deepavali. Okay. Orang belakang sangat. Selamat Hari Raya Minal Aidin wal Faizin dari kami. Dari Belgium. Ada ucapan untuk keluarga ke? Mana tahu keluarga korang tengok. Okay. Untuk orang Malaysia dan kami di Hamburg nak visit Chona and of course ada ni Hello, Enterframe. Hai. Selamat Hari Raya. Okay. Itu je. Dah pula. Better. Okay, bye-bye. Dah kosong dah, line clear. Bye-bye. Bye-bye.
Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.